Dunia TCG sekarang ni agak gila. Aku nak dapatkan satu booster box ni kena beli dengan harga yang agak mahal, 1000 lebih Jadi aku harap adalah benda yang best dalam booster box pertama aku untuk set Phantasma Flames. Jadi kalau kau nak tahu ada benda best ataupun tak, tengoklah video ni sampai habis, okey? Hola, bersama aku lagi kali ni dah jaga Josli. Apa khabar semua? Okey, terima kasih kepada korang yang masih lagi setia bersama channel aku. Dan hari ni kita nak buka satu set yang aku rasa agak gila dan mahal sangat Di mana hari ni kita nak buka ini dia yang aku cakap tadi, booster box Phantasma Flames. Spirit in the Pokemon trading card game Mega Evolution Phantasma Flames. Available now. Each Pokemon TCG booster pack contains. Okay, di mana box ni jadi hype gila disebabkan dalam ni macam kau tahu ada Charizard. Ada 3 Charizard, full art, gold dengan Charizard SIR. Disebabkan ketiga-tiga kad ni benda ni jadi gila. Dan kalau kau nak tahu, dekat Toys Bar aku dapat video daripada Abang Eddie, penuh orang beratur dia orang nak beli. Sebab Toys Bar saja yang jual 850, yang lain semua jual 1000 lebih. Jadi aku dapatkan ni pun aku beli dalam Facebook. Harga dia lebih kurang dalam 1300, 1200 macam tu. Tapi nak buat macam mana disebabkan konten aku kena beli juga. Tapi aku beli dengan aku jual aku punya collection iaitu aku terpaksa jual 151 punya ETB untuk dapatkan box ni. Jadi sekarang ni macam kau nampak, aku dah dapat box ni dan aku akan buka. Macam biasa lah aku akan buka. Biasa kalau setiap kali set-set baru ni aku akan buka. Tapi kebiasaannya aku buka ETB, tapi ETB aku belum ada lagi. Sebab aku nak kena ambil nanti, sebab aku order dekat Latias, aku kena ambil kat Latias. Dan aku akan buka booster box. Mungkin booster box aku akan buka habis untuk hari ni. Sebab aku rasa sepatutnya kita buka habis, sebab kita tengok pull rate dia macam mana. Dan aku akan buka dia punya ETB next. Dan last kali aku akan buka UPC UPC tu memang aku akan buka lah. Sebab memang UPC tu aku nak dia punya promo card. Okay, jadi ada 3 benda yang aku buka. Kalau ada rezeki aku akan buka half booster box. Tapi untuk hari ni kita buka dulu. Dalam ni ada 36 packs. Mungkin aku akan buka laju sikit disebabkan 36 pack ni kalau kita tak buka laju akan makan masa yang panjang. Okay, jadi tanpa bermasa, jomlah kita buka satu set daripada Mega Evolution Phantasma Flames. Set yang kedua daripada Mega Evolution. Jom kita buka. Jom. Okay, macam yang kau tahu tadi, aku dah cakap hari ni kita nak buka satu booster box daripada Phantasma Flames. Okay, di dalam set ni sangat hype sebab ada Charizard, satu ekor Pokemon yang agak hype di waktu zaman sekarang ni. Jadi aku pun tak boleh nak cakap apa. Memang teruk dunia TCG zaman sekarang. Okay, tanpa memuasa jomlah kita buka Phantasma Flames. Jadi aku nak korang tunggu sekejap untuk aku bagikan artwork. Okay, tunggu sebentar. Okay, sekarang ni kita ada 36 booster pack, di mana aku rasa seimbang sebab tengok sama dia punya ni. Jadi kita ada Team Charizard, Gengar, Heracross dan ni aku lupa nama dia, Lollipoli ke apa nama dia, aku lupa yang ni. Jadi kita ada 36. Jadi aku nak naikkan kamera aku sikit ke atas supaya nampak view lebih besar. Dan hari ni kita guna Playmat Kanto. Okay, jadi tanpa memasa, jom kita buka pack pertama ni. Aku lupa nama dia ni, Mega Heracross, nama dia Lopunny. Okey, Lopunny. Okey, kita tengok pack pertama kita dulu. Ada tak sesuatu? Jangan letak harapan. Ni kita nak buka enjoy. Kalau ada rezeki kita boleh dapat sesuatu yang best lah Kalau tak ada nak buat macam mana. Okey, pack pertama kita ada Power Me.
kita ada makro. Kita akan buka laju sikit. Korang boleh pilih team, korang nak team mana. Okay, macam aku team Charizard lah. Lepas tu Bohoting Gengar, Heracross dan Lopunny. Genesect reverse holo, Alcremie reverse holo dan holo saja. Nampaknya pack pertama daripada Lopunny tak ada apa-apa. Teruskan pack kedua. Biasa aku buat booster box ni part kedua tapi kali ni aku buat satu part saja. Okey. Code card macam biasa, satu card dari belakang bawa ke depan dan kita mulakan dengan energy. Kita ada Bramblin, Dewgong, kita ada Bannery, Darumaka, Sviper, Brambleglass, Fire Breather, Gligar reverse, Blowtorch reverse dan Pimpom saja. Nampaknya pack kedua daripada Lopunny pun tak ada apa-apa. Kita teruskan pack yang seterusnya. Okay, kita akan buka satu booster box hari ni. Biasa memang aku buka booster box ni aku buat 2 part. Tapi untuk hari ni sebabkan Charizard ni pasal Charizard punya set dan aku dapat lambat, aku buatlah sekali satu saja booster, satu kali saja buka. Okey, Reshiram nampaknya tak ada hit lagi untuk pack pertama ni. Belum ada sesuatu yang nak buat surprise ke apa. Kita tahu dekat mana kita akan tengok buat bancian kita akan tengok pack mana yang banyak hit. Kita try lah tengok kita pun tak pasti Okey, kita ada Pimpom, Gastly, Nimble, Loswine, Mousewine, Melotad, Scrap Charm, Charmeleon reverse, kita ada Bronzor reverse dan kita ada Pawmot. Pun tak ada hit untuk pack keberapa dah ni. Nampaknya team yang Lopunny ni belum ada hit lagi Dan nak habis, tapi kita tengok dulu. Kadang-kadang dia ada hit, tapi dia satu sajalah hit. Okey, 1-2 macam tu. Tapi set ni aku tak tahu berapa banyak hit. Macam kau tengok Mega Evolution pertama tu 16 hit, memang sangat banyak. Piplup, Pawmo, Wigglytuff, Tornadus, Battle Cage, Cruelage, Groudon reverse dan Suicune. Yang betul tak ada hit ni. Memang mencabar Dah lah harga mahal, mencabar tak ada hit apa-apa. Memang takut juga buka-buka set yang kita beli mahal, agak mahal. Memang mahal weh. Sekarang ni memang gila lah. Set-set sekarang ni memang gila. Aku rasa tahun depan lagi lah gila aku tak tahulah bila geng-geng scalper akan terhapus di dunia ni. Genesect, Battle Cage dan Pawmot pun tak ada. Tinggal lagi 2 pack terakhir Ni 3 pack terakhir. Sekejap lagi kita tengok Lopunny. Takkan tak ada apa-apa kan. Code card macam biasa. Satu card. Sekarang ni pun nak beli set-set ni dah tak macam dulu. Kadang-kadang ada yang dah filter semua kan. Jadi kalau bernasib baik macam Mega Evolution itu, boleh dapat Venusaur. Tak tahulah, Groudon, Checkerdeed reverse, Smeagol reverse dan Suicune. Aku ni beli pun untuk konten, untuk korang semua. Tak tahulah ada sesuatu ke tidak dalam set ni. Kalau dia orang filter, memang nanya lah booster box ni Kita Bolton, Bannery, kita ada Bramblin, Absol, kita ada Darmanitan, Lunini, Punk Helmet, Cresselia. Kita dapat Meowth IR, dapat satu hit. Hit pertama kita dapat Meowth. Macam aku tengok pun ramai yang dapat Meowth ni Meowth ni ramai orang dapat. Tapi tak apa, ada hit satu hit. Yang bagi aku agak best juga. Lawa artwork dia sangat simple. Okay, artwork pertama kita Meowth daripada Lopunny. Dan pack terakhir daripada Lopunny, kita tengok ada tak sesuatu. Okay, last pack. Adakah last pack magic? Okay, tengok Dewgong, Gastly, Mimikyu, Ipom, Ludicolo, Brambleglass, Blowtorch, Trumpage reverse pun tak ada, Mousewine reverse dan Veloplume saja. Dan kita terus kepada tim Heracross. Nampak satu hit je Lopunny satu hit saja. Okey, kita teruskan pack daripada Heracross, Mega Heracross. Code card macam biasa. Satu card dari belakang bawa ke depan. Energy, Dewgong, Bannery, Belsuri, Darumaka, Mousewine, Scrap Charm, Linoni, Haunter reverse, Jumbo Ice Cream dan kita dapat Mega Gengar. Okey, Mega Gengar, hit kedua kita daripada tim Heracross. Okey, kita letak di bawah.
Dan untuk kita teruskan pack yang seterusnya. Pack seterusnya ada sesuatu ataupun tidak. Ok, code card macam biasa. Satu card dari belakang bawa ke depan. Dan kita mulakan dengan Croc, Jigglypuff, Seal, Gloom, Melotet, Jumbo Ice Cream, Eternatus, Vulpim, Aipom dan Genesex. Nampaknya pun tak ada apa-apa. Pack kedua daripada Heracross. Kita akan teruskan pack ketiga. Sekejap aku susun kad ni dulu, nak masuk dalam ni supaya tak berkecah nanti. Kita tengok Heracross. Ok, pack ketiga. Macam biasa kita ada banyak lagi pack. Tak tahulah untuk parade untuk kali ni macam mana. First one kita ada Bolton, Bronzor, Pimsel Move, Taurus, Charmander Reverse, Bannery Reverse. Kita dapat Mega Lopunny EX biasa lagi daripada team Mega Heracross. Ok, 2 hit pack yang seterusnya. Kita dah dapat. Aku harap-harap tak ada filter lah daripada ni, sebab ialah harga bukan murah. Aku nak filter pun kan. Tapi memang ada, kebanyakan aku dengar ada yang filter carton tu jadi dia jual. Pawmo, Charizard, Viper, kita ada Fire Breather, Ludicolo, Kongkro Reverse, Swinub Reverse dan Zacian. Ok, Heracross yang seterusnya dapatnya bawa 3 hit setakat ni. 3 hit. Aku tak tahu, mungkin kat Gengar ataupun Charizard banyak hit. Kita tak pasti. Kita tengok dulu macam mana. Ok, sebab biasa parade untuk booster box ni lebih baik lah daripada ETB. Ok, Alcremie, Punk Helmet, Cresselia, Toxel Reverse, Crimson Move dan kita dapat Mega Dancians. Ok, 3 Mega 3 Mega. Memang mega. Ok, pack yang seterusnya dia agak melekat sikit ni. Tak tahu kenapa melekat sangat. Ok, code card. Satu card dari belakang bawa ke depan. Dan kita tengok Charmander, Sableye, Duraludon, Loswine, Melotet, Sketcham, Crocodile, Pawmo Reverse pun tak ada, Loswine dan Punk Helmet. Kita dapat 1 hit Punk Helmet. Ok, tak silap aku ada dapat Japanese dia Punk Helmet ni. Full art Punk Helmet. Teruskan lagi dan kita ada 3 pack terakhir. Kita tengok macam mana. Code card macam biasa. Satu card dari belakang bawa ke depan. Energy, Bannery, Bramblin, Absol, Oddish, Eternatus, Battle Cage, First Class, Machcrow, Disney Valley dan Mega Charizard kita dapat. Tapi ni memang mudah dapat tapi centering dia agak teruk untuk Mega Charizard ni. EX, 4 EX lah total kita dapat. Jadi kita akan susun sekejap lagi dan kita buka yang pack yang terakhir. Ok, code card. Satu card dari belakang ke depan. Energy, Gastly, Mimikyu, Aipom, Vibrava, Bronzor, Viper, Down, Bolton, Piplup dan Zacian. Ok, tak ada apa-apa. Last terakhir, saya tengok 4, 5, 6. Dah 6 hit total semua sekali. 6 hit. Ok, code card macam biasa. Satu card dari belakang bawa ke depan. Kita mulakan dengan Energy, Sableye, ada sesuatu belakangnya, Charizard, Yamper, Snubbull, Aqualudon, Odosho Patch, Gliscor, Pawmi Reverse, Pimpom dan EX juga Mega Heracross daripada Mega Heracross. Memang Mega Heracross, pack Mega Heracross ni memang dapat Mega semua. Ok, kita tengok. Memang hit dia banyak Mega untuk menjimatkan slot untuk Pokemonnya ni. Jadi tim siapa Mega Heracross ni dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 hit. Ok, kita tengok ke Mega Gengar pula. Tengok Mega Gengar ada sesuatu ataupun tidak. Ok, kita tengok Carvanha, Yamper, Vibrava, Bramblin, Gliscor, Disney Valley, Alcremie,
Yamper reverse, Suicune reverse, dan power mod pun tak ada hit untuk pack pertama daripada Gengar. Teruskan pack yang seterusnya daripada Gengar. Biasa kalau full booster box ni kan, biasa dalam 20 minit. Kalau aku buat lah, kalau aku buka biasa dalam 20 minit macam tu lah. Tapi ni tak tahulah berapa, tengok berapa laju aku buka. Tapi aku memang buka jaga laju. Rampage, Lock Kicks, Down, Crocodile, Vibrava reverse, Dewgong reverse, dan dapat 2 energy. Nampaknya aku tak tahulah ada rezeki dapat lain ke tak. Tapi 2 energy kita dapat full art energy. Aku tak tahu lah, kalau function kat tu okey lah. Okey, teruskan yang lain. Dulu kalau energy ni harga dia agak tinggi, tapi sekarang ni memang energy ni tak ada harga RM10, RM20 je tu. Booster box harga main Wanderer Patch, Bramble, Sendai reverse, Zigzagoon reverse, dan Empoleon EX sahaja. Hit seterusnya. Dan pack seterusnya. Kalau full art, aku rasa slot full art dah tak ada. Mungkin ada satu SIR, aku rasa mungkin tak jamin lah, mungkin lah. Okay, Liga, Zigzagoon, Traverse, Toxel, Linuni, Blowtorch, Oddish reverse, Down reverse, dan Moltres sahaja. Okay, kita teruskan Gengar yang seterusnya. Untuk dapat hit best-best dia macam tu lah. Kalau ni aku boleh promote dah untuk kedai ni. Kalau betul ada sesuatu. Togedemaru, Darmanita, Game Move, Haunter, Natus reverse. Piplup. Aku pun dapat Japanese dia. Hari tu aku buka pack Japanese dia pun aku dapat Piplup. Aku buka sesaja masa tu. Okey, IR. Teruskan pack yang seterusnya. Okey, teruskan pack yang seterusnya. Ada sesuatu ataupun tidak untuk pack seterusnya. Code card macam biasa. Kita dah nak habis. Kita dah sampai ke Charizard dah. Powmo, Jigglypuff, Gloom, Arqualudon, Dizzy Valley, Mouse Oin, Survivor, tak ada, Togedemaru, dan Oricori sahaja. EX 4 hit dah daripada Gengar. Tengokkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nampaknya Charizard akan tak ada hit aku rasa. Sebab ni dah banyak dah keluar dekat sini. Okay, Sandart, Swinub, Lottet, Bolton, Cramble, Blowtorch, Wigglytuff, Coral Edge reverse, Bronzor reverse, dan Reshiram. Pun tak ada apa-apa untuk pack kali ni. Tinggal lagi 2 Gengar. Kalau 11 hit macam tu lah lebih kurang. Okay, aku tak tahu ada SIR ke tak. Sebab set-set sekarang ni moden ni dia agak susah nak dapat hit-hit macam SIR semua. Machkrow, Darumaka, Bronzor, Dewgong, Cresselia, Haunter, Lockix, Hotchkrow reverse, Cramcharm, dan Flygon. Last pack daripada Gengar. Sebabnya Gengar macam sikit dia hit dia, tak banyak. IR setakat ni ada 2. SIR belum ada lagi. Okay, last pack daripada Team Gengar. Number, Trumpage, Zigzagoon, Prinplup, Cruel Edge, Air Breath, Hotchkrow, Nibel reverse, Rumble reverse, dan Miss Magius EX. Okay, EX banyak. Ni EX biasa bukan Mega. Setakat ni Mega memang EX biasa dan Mega sangat banyak. Ya, ada 1 dan kita buka last pack tim aku, tim Charizard. Okay, kita tengok last daripada tim Charizard. Okay, pack pertama. Code card. Okay, ini kita buka slow sikit. Aku sebenarnya agak takut juga sebenarnya. Yalah, set ni mahal. Kalau set ni dulu 600 booster box, kita buka pun tak ada berdebar je ni. Sekarang ni memang berdebar untuk buka booster box. Cramble reverse, Pimpom, IR, dan Moltres. Satu lagi IR.
seterusnya kita buka code card. Untuk card dari belakang buka depan. Kalau tak ada SIR memang sakit lah untuk set kali ni. Memang sakit betul-betul lah aku rasa. Emperor, Cresselia, Inuni, Brotorch, Gasly reverse, Pang helmet reverse dan Flygon. Ni pun dah berapa hit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 hit Ada 12 hit. Biasa dalam 12 hit macam tu lah. Tak banyak. Okay, kita tengok. Ni pun dah banyak 12 hit. Sandile, Charmander, Bronzor, Crocodile, Darmanita, Pimsel Move, Fire Breath Move. Kita dapat Peldia Wooper. IR lagi satu, jadi 4 IR. 13 hit. Rasa dah tak ada apa-apa dah ni. Kalau kita berrezeki 16 hit tu tak tahu lah cakap apa, tapi 13 hit dah setakat ni. Okay, kita tengok Charizard, Absol, kita ada Swinub, Snubbull, Glass, Aqualudon, Dizzy Valley, Peldia Taurus, Inuni dan Genesect. Kita ada lagi 5 pack saja. Okay, 5 pack ni tak ada apa-apa. Ni dah penghujung dah ni. Dah penghujung. 36 booster pack. Setakat ni tak ada SIR, tak ada full art trainer, tak ada full art Pokemon. Kita cuba dapat full art energy saja. SIR pun IR pun kita ada lebih kurang 3. 1, 2, 3, 4. Jigglypuff dan Flygon. Kita buka pack yang seterusnya. Code card. Satu card dari belakang buka depan. Sorry, sampah dia terbang. Okay, kita tengok Pluswine, Charmeleon, Melcery, Smeagol, Gliscor, Cresselia, Haunter, Ludicolo reverse. Kita dapat SIR Rotom EX. Dapatlah satu SIR Rotom EX kita dapat. Okay, pack yang seterusnya ada SIR. Ada juga SIR. Ingat tak ada SIR kan? Okay lah, daripada tak ada kan. Rotom EX. Okay, OD aku rasa dah habis dah hit. Kali hit pun memang tim Charizard menang. Creamy, Cruel Edge, Firebirth, Reshiram, Seal dan Toxic City. Okay, 2 pack akhirnya aku rasa dah tak ada apa-apa. Okay, tengok. Dia tak sesuatu. Okay, kita tengok. Aku rasa dah tak ada apa-apa. Untuk 2 pack terakhir, Sandile, Swinub, Lotad, Crocodile, Melotad, Charm, Lotad lagi, Letona dan Suicune. Last pack Charizard, tim dia menang. Okay, sebab dia ada satu hit, iaitu SIR. Dapat Rotom. Okay, last pack Snubbull, Mushgrow, Darumaka, Bronzor, Wigglytuff, Eternatus, Jumbo Ice Cream, Sableye Reverse, Patch dan Zacian. Sebenarnya tak ada hit apa-apa. Tim yang menang adalah tim Charizard sebab dia dapat 2 IR dan 1 SIR. Dan tim ni, tim kedua menang adalah tim daripada tim Gengar. Tim ni, dan terakhir adalah tim Lopunny. Jadi kita total hit yang kita dapat. Sekejap aku kira kita tunggu sekejap. Aku kira dulu, tengok. Ni mega semua, ni mega. Sekejap, lupa semua Pimpom. Ni biasa. Lepas tu kita letak energy, 4 IR dan 1 Rotom. Okay, kita kira
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Total sekali adalah 15 hit K lah, ada 15 hit. Dulu 16 tapi ni 15. Tapi okey lah dapat satu SIR, iaitu Rotom EX. Okey. Jadi aku rasa itu sajalah video untuk hari ini. Kita jumpa lagi episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.